Assalamualaikum, kembali lagi dengan Nabisa Catering. Hari ni saya nak ajarkan resepi ayam kicap versi Nabisa Catering. Korang kena tonton video ni sampai habis, jangan skip ya. Goreng ayam dengan kunyit dan juga garam. Okey, panaskan minyak dulu. Kita perlu goreng ayam setengah masak saja ya. Bahan blender kita ada 10 ulas bawang putih, 2 biji bawang merah, 1 inci kunyit hidup, 2 inci halia, 10 biji cili padi dan juga cili merah 1. Kita perlu goreng setengah masak ya. Okey, bahan-bahan tadi tu kita tak boleh blender terlalu lumat sangat ya. Masukkan 1 sendok cili gemuk je. Yang ni cili paste diperbuat daripada cili gemuk sahaja. Kita guna 1 sendok. Masukkan gula Melaka 1 biji. Lepas tu masukkan garam. Masukkan 1 sudu besar cili sos. Masukkan 1 sudu besar sos tiram. Masukkan 2 sendok kicap pekat. Okey, kita masukkan ayam. Resepi ni setengah ekor ayam ya. Lepas kita masukkan ayam, kita perlu masak 20 minit dalam api yang kecil. Ayam kicap dah siap. Sebarang tempahan boleh kontak 016 250 1873. Assalamualaikum.